Jambu ni berbuah lebat. Buahnya tak besar sangat. Lalu lebat dia punya buah tu. Dia jatuh mengerai. Dia kutip ni bagi babi makan ni. Sayang ni. Boleh kutip ni bagi babi makan. Yang jatuh-jatuh tu. Ni kalau tak dijaga ni memang mudah buruk lah jambu ni. Jambu air. Oke, teman-teman, sama Smita Mak Channel. Jadi kebun pagi ini mengeluarkan peluh lah. Secara mendung sesuai untuk aktiviti di kebun. Belum panas lagi. Buah jambu ni buah lebat. Kutip jambu ni sayang nak bagi dengan baboy. Buahnya tu jatuh gugur ni. Boleh beri babi makan. Banyak gugur ni. Dah tupai makan. Daripada buruk dekat bawah ni, terus saya kutip dengan binatang ternakan. Bagi dia diet makan buah-buahan juga. Antara buah dia ada, kalau ada buah musim buah cempedak, buah durian pun bagi. Kalau ada lebih pun boleh bagi babi juga. Buah jambu banyak ni mengerai, sayang. Cuaca panas, babi makan ni dia menyejukkan badan dia juga lah. Air ni, jambu air. Banyak masih atas pokok tu. Kalau nak dikarong ni tak rarat juga, banyak sangatnya ni. Okey, sahabat-sahabat, kalau ada buah lebih macam ni jangan dimazir, boleh kutip bagi ternakan apa ke itik pun mau makan ni. Kalau babi tu jangan cakap lah, memang dia punya buah-buahan apa makanan dia. Kalau dekat hutan tu pada jumpa dia makan. Yang kalau tak gumpul ni buruk ke bawah pokok ni. Untuk kawan-kawan. Dua tong cat kumpul aku tadi. Banyak lagi sana. Atas pokok ni jangan cakap lah, memang banyak. Yang gugur ni pun belum habis kutip. Dapat 2 tong cat penuh ni. Ni 1 ekor, tu 1 ekor lah, 2 ekor. Alang buah ni banyak ni jatuh, kutip saja lah. Bagi yuk.
So jatuh sana dihancur jadi bajak organik balik pergi pokok sendiri ni. Nanti kita akan bagi babi. Nah, buka mari buah jambu 2 ekor babi. Gina. Okey, mari buah jambu. Sikit tongcat. Ini ulam. Gemuk ni. Ini dia, mungkin dia mengandung selama lagi nak beranak ni. Betina ni, babi betina. Dia melayan esok makan jambu. Tuang ya. Puas dia makan satu tongkat. Nasi kodon. Tersabar lagi. Kausan. Itu bagiannya. Ini jantan ni. Wah, dia makan siko ni banyak ni, satu tongcat. Kita sahabat, terima kasih menonton bersama Sini Tambak channel. Yang bagi buah, kalau ada buah ni bagi tenakan, bagi itik ya. Musim buah, ada buah ni bagi dah. Jumpa lagi di lain episod. Bagi makan buah jambu. Ulam buah jambu. Diet makanan ni, makan buah ni. Gemuk.
Ini anak teko tu. Macam kurang berminat saya makan ni.